Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap, pakcik ada buat appointment ke? Appointment apa pakcik dah sampai dah ni? Pakcik datang lewat sangat dah ni. Apa yang lewatnya? Tak apa pakcik, sebab saya nak kena balik awal lagi ni. Pakcik tunggu sekejap, saya panggil kawan saya. Sekejap je pakcik, sekejap je. Tak, sama je cik, dia lagi terror pada saya. Sekejap, saya nak kena gerak dah cik. Tak apalah. Mana nak pakcik? Salmiah, sini. Tunggu abang ni, dia panggil kawan dia nak layan kita. Cantiklah baju dia, ayah. Duduk dulu. Mana kawannya? Jap. Sekejap. Anak pakcik ke? Anak pakcik lah ni, baru lepas graduate ni. Oh, baru lepas graduate. Muda lagi ni. Muda tu nak cari baju untuk dia ni, nak jahit custom. Mana kawan kamu yang lagi hebat pada kamu tadi tu? Tak, saya pun hebat juga. Tadi kamu kata kawan kamu lagi hebat. Tak apa, kawan saya tu sekejap lagi kan. Nama anak pakcik siapa? Salmiah. Kebetulan nama saya John Chia. Apa yang kebetulannya pakcik tak faham. Kebetulan lah. Pakcik nak order baju untuk kahwin ke? Tak. Okey, kalau macam nak kahwin, sini. Kita ada yang ready, ada yang custom made. Tapi kita memang cantik, Salmiah suka. Tapi ni baju kahwin, kamu tu bukan nak kahwin. Oh, bukan nak kahwin? Bukan, ni baju dia nak pergi majlis. Ada, kita memang buat untuk event, majlis keraiyaan, majlis korporat. Kita pun ada suit. Oh, ada juga. Kalau Salmiah nak order baju kahwin terus pun boleh pakcik. Belum lagi. Tak ada lagi orang datang masuk jumpa pakcik lagi. Tak ada lagi? Tak ada lagi. Salmiah pun tak pernah bawa jumpa siapa-siapa, jumpa bapak kan.